Kalau korang pakai baju merah lalu depan lembu, jangan risau. Lembu tu takkan tiba-tiba cakap, "Ha, merah, musuh aku dah datang." Sebenarnya lembu tak marah sebab warna merah pun. Selama ni ramai ingat lembu nampak warna merah terus naik angin macam pakcik kena potong queue dekat kedai makan. Tapi hakikatnya, lembu tak nampak warna merah macam manusia nampak. Jadi kalau korang berdiri depan lembu pakai baju merah menyala macam lampu brek lori, lembu tu mungkin tak kisah langsung. Dia lebih sibuk fikir, rumput mana lagi sedap nak makan hari ni. Jadi kenapa dalam pertarungan matador, lembu selalu kejar kain merah sebab dia nampak warna merah? Salah. Sebab kain tu bergerak-gerak depan muka dia. Bayangkan korang tengah santai makan nasi lemak, tiba-tiba ada orang lambai tuala depan muka korang setiap 3 saat. Mesti korang pun rasa nak kejar kan? Kalau matador guna kain warna hijau, biru, kuning atau warna pink unicorn sekalipun, lembu tetap akan kejar. Sebab yang menarik perhatian dia ialah pergerakan kain tu, bukan warnanya. Maknanya selama ni warna merah cuma untuk nampak lebih dramatik kepada penonton. Plot twist terbesar hari ni, musuh sebenar lembu bukan warna merah, tapi orang yang suka lambai-lambai kain depan muka dia. Tag kawan yang sampai sekarang ingat lembu ada dendam peribadi dengan warna merah.